Latihan tandas. Sebut je dua perkataan ni, mesti ramai ibu bapa yang dah rasa seram sejuk kan? Ia satu fasa yang penting, tapi ya ampun, selalunya rasa macam satu peperangan yang penuh dengan kekeliruan. Kalau anda tengah rasa panik, percayalah anda tak kesorangan. Rasa tertekan, keliru, kadang-kadang rasa macam nak putus asa tu, semua tu normal. Kita semua akan terfikir benda yang sama. Betul ke cara aku buat ni? Kan, kalau kita Google, sekejap je nampak janji potty train dalam 3 hari. Tapi scroll bawah sikit, dah ada pula amaran pasal kesan psikologi buruh. Mana satu nak ikut ni? Pening kepala kan? Jadi, jom kita leraikan semua kekusutan ni dan cari jalan yang lebih jelas bersama-sama. Okey, jom kita mula. Perkara pertama dan paling penting sekali, ia bukan pasal anak anda. Terkejut? Ya, ia sebenarnya pasal anda ibu bapa. Sebelum kita sentuh apa-apa teknik pun, kita kena betulkan mindset kita dulu pasal keseluruhan proses ni. Mitos paling besar sekali dalam dunia latihan tandas ni ialah ia boleh selesai dalam 1 hujung minggu. Pakar-pakar pediatrik cakap ini salah faham yang besar. Walaupun 3 hari itu bagus untuk mula secara intensif, ia cumalah permulaan tau, bukan garisan penamat. Jadi, apa matlamat sebenar beberapa hari pertama tu? Sebenarnya, ia adalah untuk bina asas. Ini masanya untuk anak kita mula faham kaitan antara rasa nak kencing dengan perbuatan duduk atas tandas. Anggaplah ia macam fasa orientasi, bukan ujian lulus atau gagal. Yang ni betul-betul boleh ubah cara kita pandang semua benda. Pada mulanya, tanggungjawab tu jatuh atas bahu kita, ibu bapa. Tugas kita lah untuk perhatikan anak dan bila nampak je dia macam nak terkencing, terus bawa ke tandas. Kitalah yang kena tunjukkan kat mana benda tu patut pergi. Okey, bila mindset kita dah betul, barulah kita boleh tengok strategi-strategi praktikal yang boleh kita guna hari-hari. Percayalah, perubahan kecil je tapi hasilnya boleh jadi sangat besar. Selalunya, kita akan tanya, adik, nak pergi tandas tak? Dan 99% masa, jawapannya apa? Tak nak, kan? Terus jadi drama. So, kita tukar sikit. Daripada bertanya, kita terus cakap dengan tenang. Jom, masa untuk ke tandas. Lepas tu, bagi dia sikit kuasa untuk memilih. Adik nak guna tandas pink ke tandas biru. Nampak tak? Kita masih pegang kawalan, tapi dia rasa macam dia yang buat pilihan. Okey, yang ni mungkin bunyi macam pelik sikit, tapi pakar memang cadangkan untuk skip dulu seluar dalam. Kenapa? Sebab rasa ketat seluar dalam tu terlalu mirip dengan rasa lampin. Boleh kelirukan anak kita. Jadi, cuba pakaikan seluar longgar je, tak ada apa-apa kat dalam. Ini bantu dia rasa perbezaan yang sangat jelas bila terbabas. Sekarang, mari kita masuk bab yang paling mencabar. Ketakutan, isu buang air besar dan kenapa rutin tu penting sangat. Ini adalah halangan-halangan biasa yang hampir semua orang akan lalui. Cuba bayangkan dari sudut pandangan budak kecil. Mangkuk tandas tu besar, bunyi flush tu kuat macam guruh, memang boleh jadi menakutkan. Jadi, penyelesaiannya? Jadikan tandas tu kawan dia. Biar dia main kat bilik air, baca buku atas poti, lama sebelum kita harapkan dia guna untuk tujuan sebenar. Kita nak bina satu vibe yang positif. Alat macam ni memang sangat-sangat membantu. Jadual visual ni, ia pecahkan proses yang nampak besar tu kepada langkah-langkah kecil yang senang faham. Bila anak tahu apa nak jangka, apa langkah seterusnya, dia akan rasa lebih tenang dan selamat. Okey, part buang air besar ni selalunya memang lagi mencabar. Tapi ada satu trik yang serius. Bijak gila. Kita buat sikit-sikit, langkah demi langkah. Kuncinya dekat langkah nombor 3 tu. Kita tebuk lubang kat lampin. Jadi anak kita masih rasa selamat sebab dia pakai lampin macam biasa, tapi hasilnya tu terus jatuh masuk dalam tandas. Genius kan? Dia tak perasan pun dia dah berjaya sebenarnya. Kita dah nak sampai ke penghujung dan bahagian ni mungkin yang paling penting sekali. Ia bawa fokus kita balik kepada satu-satunya benda yang kita betul-betul boleh kawal. Diri kita sendiri. Inilah dia rahsia yang paling utama. Semua pakar setuju pasal ni. Kejayaan latihan tandas bukan pasal carta stiker yang cantik atau poti yang canggih. Ia bergantung 100% pada sikap anda. Kesabaran kita, ketenangan kita, cara kita bagi galakkan, itulah kunci sebenar kejayaan. Mana ada orang belajar skill baru terus jadi pakar tanpa buat silap kan? Sama juga dengan anak kita. Setiap kali terbabas tu, ia bukan kegagalan. Ia cuma satu peluang untuk belajar. Bila kita terima hakikat ni, kita berdua akan jadi kurang tertekan. Jadi, bila anda rasa buntu atau kecewa, tengok balik senarai ni. Daripada kita tanya, apa masalah anak aku ni? Kita tukar soalan tu kepada, apa yang aku boleh buat secara berbeza? Ini akan ubah rasa frust tu kepada satu tindakan yang positif. Kuasa tu kembali ke tangan kita.
Jadi, semua tip-tip tadi, mindset kita, rutin, cara kita bercakap, semuanya membawa kepada satu idea yang besar. Sebagai penutup, cuba kita fikir macam ni. Bagaimana kalau latihan tandas ni bukan sekadar satu tugasan yang leceh? Bagaimana kalau inilah sebenarnya peluang pertama untuk kita ajak anak kita satu pelajaran hidup yang paling asas, iaitu untuk faham, dengar dan percaya pada badan mereka sendiri.